Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita anjuran Tafaqquh Fid Din oleh Datin Alia, Hajah Ili dan juga tim beliau untuk kita sambung balik membaca kitab kisah-kisah ghaib daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau siapa-siapa yang ada buku dalam bahasa Melayu boleh buka buku dalam bahasa Melayu, kita tengok. Sesiapa yang tak ada boleh tengok pada skrin yang saya kongsikan ini. Sekejap saya kongsikan. Okey. Buku yang saya pakai ni versi PDF bahasa Arab, tapi tak apalah, saya baca teks bahasa Arab, kemudian saya terjemahkan dan tuan-tuan boleh ambil terjemahan itu. Siapa yang tak sempat nak catat terjemahan tak apa, yang penting faham dulu, nanti boleh tengok rakaman. Kerana kuliah kita ni dirakam. Jadi anytime boleh ulang-ulang tengok. Baik, hadis nombor ke-11. Hadis nombor 11, awwalu zumratin yadkhulul jannah. Kumpulan yang pertama yang masuk ke dalam syurga. Okey? Baik. Nasul hadis, teks hadis. Kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badr la yabsuquna fiha wala yamtakhitun wala yataghawwatun aniyatuhum fiha adh-dhahab amshatuhum min adh-dhahabi wal fiddah wa majamiruhum al-uluwah wa rashhuhumul misk wa likulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-husn la ikhtilafa bainahum wala tabaghut qulubuhum qalbun wahid yusabbihuna Allah bukratan wa ashiyya. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin talijul jannah. Kumpulan yang terawal yang masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla, suratuhum ala suratil qamar lailatul badr. Gambaran mereka, bentuk mereka, penampilan mereka, gambaran mereka seperti gambaran bulan pada malam bulan purnama. La yabsuquna fiha, mereka tidak meludah di dalam syurga. Wala yamtakhitun, mereka juga tidak mengeluarkan kahak. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak membuang najis. Aniyatuhum fiha dhahab,
Bekas-bekas makanan mereka di dalam syurga itu diperbuat daripada emas. Amsyatuhum minadh-dhahabi wal fiddah. Sisi rambut mereka, sikat mereka daripada perak dan juga daripada emas dan juga perak. Wa majamiruhum al-uluwah. Bekas-bekas wangian bukhur-bukhur mereka. Bekas wangian majamir ni bekas wangian yang Arab biasa pakai, yang dipanaskan, dibakar dibakar arang, kemudian diletakkan kayu gaharu. Maksudnya wangian-wangian mereka yang mereka gunakan untuk wangian rumah itu ialah kayu-kayu yang wangi. Ya. Baik. Walikulli warashhuhumul misk, dan juga peluh mereka berbau, peluh mereka merupakan kasturi, bau kasturi. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Bagi setiap ahli syurga itu ada dua isteri. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husn. Bagi setiap mereka tu ada dua isteri, yang mana isteri tersebut yang ada di dalam syurga itu terlihat, ya, dalam betis mereka itu daripada belakang, betis mereka yang berada di belakang daging itu akan terlihat disebabkan oleh kerana kecantikan, cerah sangat, putih sangatlah kira. La ikhtilafa bainahum, tidak ada ikhtilaf, tidak ada bantahan di antara mereka, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan mereka. Wala tabaghut, dan juga tidak ada perasaan benci membenci. Qulubuhum qalbun wahid, jiwa mereka merupakan jiwa yang satu. Yusabbihunallaha bukratan wa ashiya, yang mana mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Hadis ini merupakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam beberapa tempat di dalam sahihnya, dan juga hadis ini adalah riwayat Muslim dalam bab dalam fasal syurga, bab golongan yang pertama ataupun kumpulan yang pertama yang masuk ke dalam syurga. Baik. Jadi saya nak hurai sedikit hadis ini, kemudian kita pergi kepada faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Tengok apa kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita tentang satu kumpulan yang telah sampai ke kemuncak dalam beragama dan juga dalam istiqamah dalam beribadat kepada Allah yang satu, subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah golongan yang pertama yang masuk ke dalam syurga sebelum daripada kumpulan yang lain, yang mana di dalam sebahagian riwayat disebutkan bilangan mereka adalah 70,000. Sebahagian yang lain disebut bilangan mereka adalah 700,000. Yang mana kumpulan ini akan masuk ke dalam syurga sebelum kumpulan-kumpulan yang lain, yang mana mereka apabila masuk ke dalam syurga, mereka mempunyai sifat kesempurnaan. Mereka dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla berada dalam keadaan yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat cantik. Maka sebab itu Nabi SAW mengatakan gambaran mereka, penampilan mereka seperti mana penampilan bulan pada malam bulan purnama. Mereka tidak meludah, mereka tidak mengeluarkan kahak, mereka tidak membuang najis. Semua itu adalah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kepada mereka setelah mereka melalui kesusahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui kesusahan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melalui kesusahan melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas mereka. Jadi kalau kita tengok hari ini, ada di kalangan manusia yang Allah Taala uji mereka dengan kesusahan, yang kita pun kalau berada di tempat mereka kita tahu ia amat sukar. Seperti mana saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin, yang berada di bumi Gaza, mereka hari-hari terkena bom. Mereka hari-hari kalau tak kena bom terdengar bunyi bom.
Ini sangat-sangat menakutkan. Kita kadang-kadang anak kita yang kecil bunyi guruh pun dah takut. Bunyi petir pun dah takut. Apatah lagi kalau bunyi bom. Dan kita yakin dan percaya mereka berjuang mempertahankan agama, mempertahankan tanah air mereka yang merupakan satu tuntutan agama untuk mereka pertahankan. Maka Allah Taala akan berikan mereka dengan ganjaran syahid dan insya-Allah mereka akan dapat darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla jika mereka mempertahankan agama itu kerana ikhlas, bukan kerana sebab-sebab dunia yang lain. Baik. Mereka tidak melakukan di dalam syurga itu perkara-perkara yang kotor. Kerana apa? Kerana kata Syekh, zalika annal jannata la najas zalika annal jannah la najasah wala qadara wala qadara fiha. Yang mana dalam syurga ni mana ada najis? Kan syurga tak ada najis. Maka sebab itu mereka tidak mengeluarkan najis. Mereka tidak kencing dalam syurga. Mereka tidak buang air besar dalam syurga. Mereka tak buang kahak dalam syurga. Kerana benda-benda yang kotor ni hanya Allah Ta'ala jadikan untuk neraka di akhirat. Neraka tu semua benda kotor ada. Tapi dalam syurga tak ada. Dalam syurga semua benda yang bersih. Tetapi bila disebut kalau mereka tak kencing, kalau mereka tak buang air besar, adakah mereka tak makan? Eh, tak juga. Mereka makan. Kerana kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli-ahli syurga ni makan. Bahkan hidangan pertama dalam syurga yang disebut dalam sebuah hadis, Allah Taala akan berikan hidangan hati ikan pada mereka yang berada dalam syurga. Kenapa? Special lah. Hidangan tu hidangan yang special untuk ahli-ahli syurga. Mereka makan. Mereka minum. Ya, ini disebutkan di dalam hadis. Cuma apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum akan berubah menjadi peluh. Akan berubah menjadi peluh yang akan dikeluarkan oleh badan mereka dan peluh itu berbau kasturi. Sebab itu dalam hadis ini disebut rashhuhum karah kalmisk ataupun rashhuhum almisk, yang mana peluh mereka itu adalah kasturi. Peluh yang mereka keluar tu bukan peluh yang berbau hapak macam dalam dunia ni. Peluh mereka berbau kasturi. Masya-Allah. Ini adalah satu kenikmatan yang sangat-sangat dahsyat yang Allah Taala berikan kepada ahli syurga yang telah bersusah payah melaksanakan arahan Allah Azza wa Jalla, perintah Allah Azza wa Jalla di dalam dunia. Kita tak boleh tipu, tuan-tuan. Dalam dunia ni, kita kadang-kadang ada rasa terbeban dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita manusia, kita tidak boleh tipu diri kita apabila nak melaksanakan hukum Tuhan, adalah rasa sedikit bebanan. Nak bangun pagi, nak ambil salat, nak ambil uduk untuk salat subuh umpamanya, ada rasa susah, ada sedikit rasa beban, kan? Cuma kita lakukan kerana kita tahu ia adalah satu kewajipan. Kita buat juga kerana kita tahu ini adalah satu benda yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita. Kemudian kita laksanakan puasa. Puasa ada bebanan. Tak ada siapa kata puasa tak ada bebanan. Puasa ada bebanan. Dan bebanan itu kadang-kala terasa apabila kita berpuasa dalam keadaan panas terik, dalam keadaan sukar. Baru ni saya pergi haji bawa jemaah. Saya tak dapat lah. Visa haji tu saya tak dapat. Saya masuk lewat sikit. Saya masuk lepas daripada wukuf. Bila Saudi dah buka pintu, dah buka border, baru saya masuk. Keadaan yang sangat panas. Keadaan itu sangat-sangat panas. Tetapi orang-orang Islam tekun dan taat melakukan haji hanya semata-mata kerana mereka tahu haji ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan kerana dia perintah Allah, ramai dah orang persoal. Kan? Ramai dah orang persoal kenapa um, nak kena berimpun di satu tempat, semua pada satu masa berebut-rebut, ya, berebut-rebut dan bersesak-sesak. Berebut-rebut dan bersesak-sesak. Jadi
Pasti orang akan tanya kalau itu adalah arahan manusia, tapi orang tahu ni arahan Allah. Orang tak persoal, orang pergi je. Bahkan waktu nak balik tu ramai di kalangan jemaah yang menitiskan air mata. Mereka tahu mereka melalui kesusahan. Mereka lalui sesuatu yang berat. Mereka berkorban duduk di padang Arafah yang panas. Mereka berkorban duduk di Mina yang panas. Tapi mereka sedar yang mereka buat itu semata-mata kerana melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka buat itu semata-mata untuk memenuhi tuntutan agama, iaitulah rukun Islam yang kelima. Jadi kesusahan-kesusahan ini dia tidak akan pergi secara sia-sia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Ya, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur ini tidak ada balasan untuknya melainkan syurga. Ini benda yang kita kena yakini dan percaya. Ya. Dan bekas-bekas makanan mereka itu diperbuat daripada emas. Kenapa diperbuat daripada emas? Ia menunjukkan kemewahan. Dalam dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita menggunakan bekas-bekas makan daripada emas dan perak ni. Dan dalam hadis menyebutkan bekas-bekas emas ni dan perak ni, bekas-bekas makanan emas dan perak ni, alat-alat ni, Nabi SAW larang untuk kita mempergunakannya di dalam dunia, kerana Nabi kata dalam dunia ni adalah kegunaan untuk kegunaan apa ni, orang-orang yang bukan Islam. Orang Islam dia akan guna uh, di dalam syurga nanti. Dia akan guna di dalam syurga. Jadi ini di antara hikmah kenapa Nabi SAW haramkan bekas-bekas makanan emas dan perak untuk kegunaan orang Islam dalam dunia. Kenapa? Kerana pertama, dunia ni bukan tempat untuk bermewah-mewahan yang melampau. Saya bukan nak suruh tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi miskin. Tidak. Kalau Allah Ta'ala berikan tuan-tuan dan puan-puan rezeki yang banyak, itu rezeki daripada Allah yang merupakan ujian. Kalau tuan-tuan rajin bersedekah, kalau tuan-tuan rajin untuk beramal dengan kekayaan yang ada tu, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang besar. Cuma, jangan sampai kepada tahap melampau. Apa itu melampau? Bekas makan emas dan perak ni, ia adalah satu simbol pembaziran. Orang-orang miskin akan tengok. Sebab daripada dulu sampai sekarang, emas dan perak ni merupakan simbol kekayaan, yang mana orang daripada zaman dulu dan sampai sekarang memang tak ada lagi berhenti suka emas dan juga perak. Orang suka. Jadi, bila orang tengok, kita makan sudu emas, sudu perak, kan? Jadi, orang miskin akan kata, dia buat sudu je. Dia buat pinggan aja emas, kan? Sedangkan kami nak makan pun tak ada duit. Ini benda yang Islam tak mau, menghancurkan hati orang miskin, dia tak mau. Ya. Kemudian sikat mereka pun diperbuat daripada emas. Sebahagian riwayat menyebutkan dibuat daripada perak. Sikat pun sama juga. Simbol kemewahan yang Allah Ta'ala berikan di dalam syurga. Kemudian pewangi yang Allah Ta'ala beri pada mereka itu pun diperbuat daripada kayu yang biasa digunakan oleh ahli orang dunia ni, iaitu kayu gaharu lah yang wangi. Kayu ni mahal, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Arab Saudi, kalau pergi umrah, pergi Madinah, orang Arab Saudi ni sukalah beli ud ni. Ud ni panggil ud. Kayu gaharu. Kayu gaharu tu sebenarnya datang daripada daerah kita juga. Tapi mereka yang gila pakai benda ni. Orang Arab ni dia suka pakai benda-benda ni. Ya, kerana wangi. Ya. Dan Allah Ta'ala sediakan untuk ahli-ahli syurga ini 2 isteri. Nanti saya akan bahas di sudut itu. Dan isteri mereka sangat-sangat cantik yang berada di dalam syurga. Okey? Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya perbaiki penampilan yang zahir, tetapi Allah Ta'ala juga memperbaiki akhlak orang yang berada dalam syurga. Bukan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki penampilan zahir sahaja, tetapi Allah Ta'ala perbaiki apa yang ada di dalam jiwa yang akan terbit sebagai akhlak. Oleh kerana itu tidak ada perbezaan pandangan, tidak ada bantahan sesama ahli syurga.
dan tidak ada perasaan benci membenci. Tidak ada perasaan hasad menghasad. Yang mana oleh kerana orang-orang yang beriman dalam syurga, dalam dunia ni, yang masuk ke syurga, mereka memegang kepada agama yang sama, iaitu agama tauhid, maka begitu jugalah mereka masuk ke dalam syurga berpegang kepada ajaran yang sama, ya, tauhid yang sama. Maka sebab itu tidak ada bantahan, tidak ada hasad, tidak ada dengki mendengki. Pada hari tersebut jiwa mereka adalah jiwa yang satu, tidak berbeza-beza, dan mereka diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih pada waktu pagi dan petang. Okey, kita tengok apa faedah yang faedah yang boleh kita ambil, ya, di dalam hadis ini. Yang pertama sekali, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab dia Tarhut Tathrib. Dia menyebutkan bahawasanya hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawasanya orang yang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ini kumpulan yang berbeza-beza. Kerana apa kumpulan yang berbeza-beza? Kerana darjat mereka berbeza-beza. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan dibawa orang-orang yang bertakwa ni, orang yang bertakwa pada Tuhan mereka ni, untuk masuk ke dalam syurga secara berkumpulan-berkumpulan. Ada kumpulan yang akan masuk awal, ada kumpulan yang akan masuk terkemudian. Dan manusia yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah di kalangan manusia ni adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ati yaumal qiyamah babal jannah fa astaftih fa yaqulu al-khazin man anta, qala fa aqulu Muhammad, fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Yang mana Nabi SAW cerita pada kita, aku akan pergi ke pintu syurga pada hari kiamat. Nanti bila sampai hari kiamat, Nabi kata, Nabi akan pergi ke pintu syurga. Fa astaftih. Kemudian Nabi SAW akan minta pintu syurga itu supaya dibuka. Fa yaqulul khazin, malaikat yang jaga pintu syurga tu akan tanya, man anta, siapa kamu? Kamu yang suruh buka ni, kamu siapa? Fa aqul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berkata kepada malaikat yang jaga pintu syurga tu, dia kata, Muhammad, aku adalah Muhammad. Maka kata malaikat tu, bika umirtu, aku ni diarahkan untuk kamulah. Allah Ta'ala arahkan aku untuk buka pintu bila kamu datang. Bika umirtu, untuk engkaulah aku diarahkan. Alla aftaha li ahadin qablak, supaya aku tak buka pintu syurga ni kepada mana-mana orang sebelum daripada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumpulan yang masuk ke dalam syurga ni berbeza-beza. Ada yang masuk awal, ada yang masuk terkemudian. Tetapi kita kena percaya bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga, manusia yang pertama yang akan minta kepada malaikat untuk dibuka pintu syurga. Dan kumpulan ini yang pertama yang masuk ke dalam syurga ini, Allah Ta'ala jadikan keadaan mereka keadaan yang sangat-sangat baik. Keadaan mereka itu keadaan yang sangat baik, penampilan mereka itu penampilan yang sangat-sangat indah. Seperti mana kita tengok indahnya bulan, maka seperti itulah keadaannya golongan yang pertama yang masuk ke dalam, ya, ke dalam syurga. Yang mana bila disebut keadaan mereka seperti bulan di malam bulan purnama, maka kita kena tengoklah macam mana bulan purnama tu. Bila kita tengok malam 14, malam 15 setiap pertengahan bulan Hijri, pergi tengok di langit kalau ada bulan. Macam mana bercahayanya bulan itu, macam mana indahnya bulan itu, begitulah keadaan orang yang akan masuk ke dalam syurga. Sebab itu Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan, dia kata persamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari sudut cerahnya wajah mereka. Bila mereka masuk ke dalam syurga ni,
cerahnya wajah mereka. Seperti mana keadaan bulan purnama. Dan kumpulan yang masuk ini, mereka ini adalah golongan yang terbaik bagi umat ini. Pertama, Nabi Muhammad SAW, para anbiya. Kemudian, kita yakini orang-orang yang terbaik daripada kalangan umat seperti mana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga 10 sahabat yang dijamin syurga yang selebihnya, iaitu begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidatuna Khadijah, seperti Sayyidatuna Aisyah, Uqashah dan sebagainya. Golongan-golongan yang terbaik ini kita percaya mereka inilah yang akan berada di kumpulan yang pertama. Cuma berapa bilangan dia orang ni? Ada yang kata 70,000 sebagai kumpulan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Sebahagian riwayat menyebutkan 700,000. Kan ada yang sebut 700,000, ada yang sebut 70,000. Syekh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar yang merupakan pengarang kitab ni, dia kata bilangannya sebenarnya 70,000 kumpulan yang pertama ni, dan tidak ada percanggahan dengan hadis yang menyebutkan bilangan mereka adalah 700,000, kerana 70,000 itu ialah golongan kumpulan yang penampilan mereka, gambaran mereka seperti mana gambaran bulan purnama. Dan selebihnya, iaitu 700,000 lagi, akan masuk juga ke dalam syurga, dan keadaan mereka, wajah mereka akan bercahaya seperti dan bercahaya yang mana keadaan mereka tu lebih baik daripada keadaan bintang yang berada di langit, yang mana di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badr walladzina ala atharihim ka ahsani kaukabin durri fis samai idha'atan atau kama qala. Dalam hadis itu disebut kumpulan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga, keadaan mereka itu, penampilan mereka itu seperti bulan purnama. Dan mereka yang mengikuti, golongan yang mengikuti kumpulan yang pertama ini, keadaan mereka lebih baik daripada bintang yang bercahaya di langit. Maksudnya yang selebihnya tu 700,000 tu lah. Itu 700,000. Okey. Cuma bila Nabi SAW kata kumpulan yang pertama ini masuk syurga, keadaan mereka lebih bercahaya daripada bulan purnama, keadaan mereka seperti bulan purnama. Kemudian 700,000 itu cahaya mereka lebih cerah daripada bintang yang berada di langit. Maka kita kena percaya yang masuk syurga kemudian daripada mereka, dari sudut keindahan mereka itu kurang sikitlah. Cahaya mereka itu kurang sikit. Sebab itu disebut, dia kata idha'atul ladzina yadkhuluna al-jannah ghaira haula. Idha'atul ladzina yadkhuluna al-jannah ghairi haula aqallu min idha'atihim. Sekejap. Saya pancarkan dulu. Okey, disebut nombor 3 ni. Idha'atul ladzina yadkhuluna al-jannah. Cahaya yang pencahayaan bagi orang yang masuk ke dalam syurga selain daripada mereka, aqallu min idha'atihim, kurang daripada pencahayaan yang Allah Taala bagi pada kumpulan yang pertama ini. Zalika anna sab'in idha'atuhum aqwa min baqiyati 700. Dengan katanya 70,000 yang pertama tu, yang macam bulan purnama tu lebih cerah daripada yang 700,000 tu. Kerana 700,000 tu kemudian. 700,000 tu kemudian. Cuma dalam kitab Tarhatus Tasrib disebutkan lagi, dia kata la yabsuqu, bila Nabi kata la yabsuquna fiha, Nabi SAW sebut mereka tidak meludah dalam syurga, wala yamtakhitun, dan mereka juga tidak mengeluarkan kahak, wala yataghawwatuna fiha, mereka juga tidak buang air besar. Hiya sifatu ahli jannah mutlaqan. Inilah sifat ahli syurga secara keseluruhan. Bukan kumpulan yang pertama aja. Bukan kumpulan yang kedua aja. Yang ni untuk semua. Semua ahli-ahli syurga berada dalam keadaan yang seperti ini. Wala yakhtassu dhalika bizumratil ula. Ini bukan hanya khusus untuk kumpulan yang pertama. Yang mana disebut dalam riwayat yang lain, ya,
Ahli syurga ni memang keadaan mereka seperti ini. Sebab itu disebut nombor 4 ni. Nombor 4 disebut ahlul jannati jami'an la yabulun wa la yataghawatun wa la yabsuqun wa la yamtakhitun fal kamal min hadzal janib laisa mukhtassan bi hadhihi zumrah. Ahli syurga keseluruhannya tak kencing, tak buang air besar, tak meludah, tak berkahak. Kesempurnaan dari sudut ni tidak hanya khusus bagi kumpulan ini sahaja. Dia untuk kumpulan syurga keseluruhannya. Kumpulan syurga secara keseluruhannya. Okey. Dan kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia kata, "Katsirun min ahli al-kitab yarawna anna ahli al-jannah la ya'kuluna wa la yashrabun." Ramai di kalangan ahli kitab merasakan ataupun berpandangan bahawasanya ahli syurga tak makan dan tak minum. Kerana apa mereka beranggapan begitu? Kerana mereka kata, kalau mereka ini makan dan minum, sudah tentu mereka akan buang air kecil, buang air besar. Minum akan menyebabkan buang air kecil. Makan akan menyebabkan buang air besar. Sebab tu dia orang kata, sebahagianlah di kalangan ahli kitab ni, ramai juga di kalangan ahli kitab yang kata, tak makan lah, tak minum. Sebab tak buang air. Jadi macam mana nak makan dan minum? Kalau makan dan minum, mesti buang air. Ya. Maka sebab itulah, ya, ada di kalangan ahli kitab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang isu ni. Ya. Maka Nabi SAW pun menjawab, ya, takunu hajatu ahadihim rashhan yafidu min juludihim ka rashhil misk. Yang mana buang airnya, qada hajatnya golongan yang berada dalam syurga dia akan jadi peluh, akan keluar daripada kulit mereka seperti mana rembesan kasturi. Maka jangan susah hati bila dalam syurga nanti tak akan berada dalam situasi membuang najis, tak ada. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut aniyatuhumudz zahabul wal fiddah. Bekas-bekas makanan dalam syurga Allah Taala jadikan untuk orang syurga ni, bekas makanan mereka emas dan perak. Boleh jadi, kata Al-Imam Al-Iraqi, boleh jadi setiap daripada ahli syurga tu akan dapat dua. Ada perhiasan, ada alat daripada emas, ada alatan daripada perak. Boleh jadi juga sebahagian dapat emas, sebahagian dapat perak. Kan? Ada yang kata begitu. Maksudnya, siapa dapat emas, siapa dapat perak? Mungkinlah mengikut darjat. Yang dapat emas tu darjat tinggi sikit, takwa dia tinggi sikit, amalan dia dahsyat sikit, kan? Yang dapat perak tu yang rendah sikit. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita tak tahu, tapi yang kita percaya dan yang kita yakin, apa dia? Yang kita percaya dan yang kita yakini, syurga ni serendah-rendah nikmat dalam syurga, itu juga merupakan nikmat yang tak terbayang oleh jiwa manusia. Jangan duk bincang sangat pasal darjat-darjat ni. Kan? Sebab serendah-rendah nikmat dalam syurga tu pun tak pernah dibayang oleh fikiran manusia, tak pernah terlintas dalam jiwa manusia pun. Maksudnya, kalau kita dapat syurga yang paling rendah tu pun dah 1000 rahmat dah. Syukur yang tak terhingga dah. Jadi jangan fikir sangatlah nanti nak masuk yang tinggi. Dia bukan macam hotel 5 bintang puas hati, 7 bintang puas hati, 3 bintang, 1 bintang kopak ataupun kapak. Kopak kan orang bukan kapak, kopak. Apa orang kata? Rabak. Tak. Syurga dia bukan macam tu. Serendah-rendah martabat syurga juga senikmat-nikmat yang ada. Apatah lagi kalau ia lebih tinggilah. Sebab itu kita baca dalam Quran, golongan yang Allah Ta'ala berikan dengan syurga ini, mereka gembira dan happy. Mereka tak ada pun rasa tak puas hati kenapa saya tak dapat 5 star punya syurga, tak ada. Kerana mereka masing-masing tahu dah yang mana dalam syurga ni merupakan nikmat yang tidak terbayangkan oleh akal. Okey. Kemudian Al-Imam Al-Iraqi ada menyebutkan, dia kata nikmat ahli syurga ni dan pakaian ahli syurga ni bukan disebabkan oleh kerana memakai pakaian tu bukan kerana nak menghilangkan ketidakselesaan. Sebab kita pakai pakaian dalam syurga, pakai pakaian dalam dunia ni
ada kalanya pakaian kita pakai kerana ada tak selesa dalam dengan cuaca. Kita pakai tebal sebab apa? Sejuk. Kita pakai nipis sebab apa? Panas. Kan? Jadi pakaian-pakaian yang kita pakai dalam dunia ni ada kalanya kita pakai kerana keadaan dunia ni yang ada kalanya tidak selesa untuk kita. Begitu juga, ya. Kita makan dalam dunia ni kerana kita lapar. Terasa lapar nak makan. Terasa dahaga nak minum. Syurga ni dia tak ada benda tu. Keadaan dalam syurga tidak ada yang tidak selesa. Semua berada dalam keselesaan. Habis itu kenapa kena pakai pakaian? Pakaian yang dipakai itu adalah kenikmatan. Pakaian yang dipakai itu adalah pakaian kenikmatan. Bukan pakaian yang menunjukkan ketidakselesaan kepada cuaca yang berada di dalam syurga. Kerana syurga ni tempat yang paling indah, tempat yang paling selesa. Dia tak ada komplain-komplain lah. Jadi pakaian yang dipakai itu pakaian perhiasan, bukan satu pakaian kerana ketidakselesaan. Itu pertama. Yang kedua, makanan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga bukan kerana mereka kelaparan, kan? Tetapi kerana kenikmatan. Begitu juga minuman dalam syurga bukan minuman yang disebabkan oleh kerana dahaga, tetapi minuman yang Allah Ta'ala berikan adalah minuman untuk kenikmatan. Kerana apa? Kerana dalam syurga ini adalah nikmat yang lazat mutawaliyah, kata Imam Iraqi. Wa ni'am mutatabi'ah, kelazatan yang tidak putus dan nikmat yang bertalu-talu. Maksudnya bila nikmat tu datang aja, tak ada ruang untuk kita rasa lapar, tak ada ruang untuk kita rasa dahaga. Sentiasa nikmat tu datang. Sentiasa nikmat tu untuk datang. Okey. Itu benda yang kita kena yakinilah. Okey, kemudian Syekh Omar Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan faedah nombor 6. Adadu zaujati kulli fardin min hadhihi zumrah zaujatan. Bilangan isteri bagi setiap orang daripada kumpulan itu ada dua. Dua orang isteri. Wahum afdalu ahlil jannah. Mereka itu adalah sebaik-baik ahli syurga. Dan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bilangan-bilangan yang lebih daripada itu. Tetapi riwayat-riwayat itu sebahagiannya dhaif dan sebahagiannya palsu. Yang paling sahih menyebutkan dua. Yang paling sahih menyebutkan dua. Cuma mungkin adalah yang bertanya, dia kata, dua? Macam mana ni Ustaz? Susah hatilah saya, suami saya akan dapat dua. Jangan susah hati. Sebab yang boleh rasa susah hati ni, kalau suami nak kahwin lain ni, hanya perasaan yang ada di dalam dunia. Perasaan itu akan hilang bila kita sampai ke syurga. Kerana dalam syurga ni tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan marah. Dia akan hilang semua perasaan-perasaan tu. Kita akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang sangat sejahtera, yang sangat berkasih sayang sesama ahli-ahli syurga. Jadi itu benda yang kita kena imani. Cuma mungkin ada juga yang bertanya, dia kata, orang lelaki dapatlah isteri dua, seronoklah dia apa? Kita ni yang perempuan ni dapat apa? Jangan risau. Allah Ta'ala pencipta kepada manusia. Dia tahu kecenderungan lelaki dan perempuan. Orang lelaki memang ada kecenderungan nak menambah-nambah. Orang perempuan tak. Perempuan yang baik, dia akan memadai dengan satu saja pasangan dia, tetapi nikmat lain Allah Ta'ala akan ganti. Sebab tu dulu kita pernah dengar cerita, dalam syurga ni Allah Ta'ala bagi pasar untuk ahli-ahli syurga. Walaupun sebahagian mengatakan pasar ni hanya dihadiri oleh orang lelaki saja, tetapi itu tidak menjadi satu halangan untuk orang perempuan pergi. Kerana pasar ni penting. Pasar ni bukan pasar basah saja. Pasar ni termasuk jugalah hypermarket, kan? Mall. Kalau dalam dunia ni orang perempuan teringin sangat nak pergi mall, nak pergi shopping, nak release tension, nak healing pergi shopping, kan? Pergi beli-beli barang yang mahal-mahal. Apa halangan untuk kita dapat nikmat yang lebih baik daripada itu untuk dalam syurga? Tak mustahil Allah Ta'ala akan sediakan mall untuk ahli-ahli syurga ni. Mall jual barang-barang mahal, kan? Jual barang-barang mahal untuk ahli-ahli syurga shopping, kan?
Lebih baik daripada LV. Lebih baik daripada Coach, kan? Lebih baik daripada apa lagi? Macam-macam lah. Lebih baik daripada Dior. Saya pun sebut-sebut ni bukan pernah pakai pun. Just tengok-tengok aje lah orang duk pakai, orang duk beli. Tapi nak bagi tahu, kalau dalam dunia orang duk bekerja benda tu, kan, rasa nikmat dengan benda tu, dapat beli barang-barang apa Hermes, kan, Bijan, macam-macam brand lah depa duk kerja. Kadang-kadang tak masuk akal harganya, kan. Apa halangan dalam syurga untuk Allah Taala beri yang seumpama itu, tetapi lebih baik daripada itu. Wa utubihi mutasyabiha, disebut dalam Al-Quran, mereka akan diberikan dengan nikmat yang hampir sama, tetapi nikmatnya lebih dahsyat. Ya. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ahli syurga pun tanya pada Tuhan, ni seperti mana yang kami dapat dalam dunia? Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan dengan yang hampir sama, tetapi nikmatnya tidak pernah sama. Jadi, kenikmatan yang Allah Taala beri adalah sesuai dengan keadaan dan tabiat ciptaan dia. Ya, sesuai dengan tabiat dan ciptaan dia. Okey? Kemudian bila Nabi SAW menyebutkan setiap daripada ahli kumpulan ni 2 isteri, maka timbul persoalan. Kan? Timbul persoalan lah. Apa persoalannya? Dalam syurga ni ramai lelaki ke ramai perempuan? Kan? Ramai lelaki ke ramai perempuan? Nampak dekat sini macam ramai lelaki, ramai perempuan lah. Sebab setiap daripada ahli syurga ada 2 isteri. Jadi ramailah perempuan. 2 kali ganda. Tetapi di sana ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW kata, dalam syurga, dalam neraka, Nabi tengok penghuni yang paling ramai adalah perempuan. Ra'aitul jannah, kan? Ra'aitu aksara ahli narin nisa, atau kama qala. Aku melihat ahli neraka yang paling ramai adalah syurga. Adalah syurga pula. Adalah perempuan. Jadi, macam mana tu? Maka Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar menjawab. Sekejap, saya paparkan. Menarik ni. Okey, tengok ni. Nombor 7. Dia kata apa? Dia kata, adadun nisa, nombor 7, adadun nisa fil jannah aktsaru min adadir rijal. Bilangan perempuan di dalam syurga lebih banyak daripada bilangan lelaki. Iz nassal hadithu ala anna kulla wahidin min hadhihi zumrah lahu zawjatan. Kerana hadis menyebutkan bahawasanya setiap seorang daripada kumpulan ini akan ada 2 isteri. Wala yu'aridu hadha, tetapi ini fakta yang disebut ni, satu orang akan dapat 2 isteri, tidak menyanggahi fakta yang perempuan paling ramai dalam neraka. Kama sahha fil hadis, seperti mana yang telah sahih dalam hadis. Fahunnal aktsar fil jannah wa fin nar. Kerana mereka paling ramai dalam syurga dan dalam neraka. Macam mana tu? Tengok. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata ahli neraka ramai ahli neraka itu ramai golongan perempuan. Ahli neraka itu ramai golongan perempuan. Di sini secara tidak langsung Nabi SAW kata ahli syurga juga ramai perempuan. Maka kita boleh buat satu kesimpulan. Mereka ramai dalam neraka, mereka juga ramai dalam syurga. Mungkin kalau ada orang tanya, macam mana boleh ramai dan ramai? Kerana bilangan mereka ramai. Kerana bilangan mereka itu sendiri dah ramai, maka tak heranlah mereka tu ramai. Sebab apa? Kalau kita tengok di akhir zaman nanti, Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan yang akan berlaku. Apa keadaannya? Yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, Nabi kata, Inna min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilm wa yadhharal jahl wa yaksura syurbul khamar wa yaksura zina wa yaqillar rijal wa taksura nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid, atau kama qala. Yang mana Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari,
Yang mana Nabi SAW menyebutkan, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda kiamat itu, ayyurfa'al ilm, apabila ilmu diangkat, wa yadhharal jahal, kejahilan berleluasa, wa yaksur wa yaksuru wa yaksura syurbul khamar, akan banyak orang minum arak, wa yaksura zina, akan banyaknya berlaku perkara zina, wa yaqillar rijal, lelaki-lelaki akan berkurangan, wa taksuran nisa, perempuan akan jadi ramai, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga 50 orang perempuan diuruskan oleh seorang lelaki. Jadi keadaan ini, satu nisbah 50. Satu nisbah 50. Dahsyat. Ini bukan bilangan yang normal. Satu orang lelaki nak jaga 50 orang perempuan. Oi, ratio yang sangat besar. Kan? Jadi kalau mereka ramai, tak mustahil lah mereka ramai di dua tempat. Saya bagi satu senario. Contohlah kan, saya mengajar dalam kelas. Dulu saya mengajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Guru lah. Universiti latih cikgu. So dalam kelas tu, orang lelaki dah kurang. Orang lelaki tak minat jadi cikgu. Orang perempuan minat jadi cikgu. Jadi dalam kelas tu, ramai perempuan banding lelaki. Lelaki adalah 5 orang, perempuan 40 orang. So 45 orang dalam kelas, 5 orang je lelaki, selebihnya adalah perempuan. Selebihnya adalah perempuan. Ratio dia 1:9 kot ya. Sekarang saya tengok. 1, ya, 5, 5, katalah 5 orang lelaki, 50 orang perempuan. So ratio 1:10. Buat exam contohnya. Bila buat exam, yang ramai fail adalah perempuan. Yang ramai lulus juga perempuan. Sebab apa? Sebab ramai kan, 50. Lelaki semua fail. 55 orang lelaki tu fail. Perempuan 20 fail, 20 lulus. Ataupun 25 fail, 25 lulus. Jadi kalau buat perbandingan, siapa lebih ramai lulus? Lelaki ke perempuan? Yang lebih ramai, perempuan. Yang lebih ramai gagal pun perempuan juga sebab bilangan dia orang ramai. Itu baru ratio 1:10. Ini ratio 1:50. Jadi itu di antara contohlah untuk kita faham kenapa orang perempuan ramai dalam syurga, juga ramai dalam neraka. Tapi ada jugalah riwayat yang menyebutkan, disebutkan di situ, hadis Nabi SAW yang Nabi kata, aku melihat dalam syurga tu sikit orang perempuan. Cuma kata Al-Imam Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan ini adalah riwayat yang difahami oleh sahabat, yang difahami oleh perawi, dan dia meriwayatkan dengan makna sahaja. Riwayatkan dengan makna sahaja. Sebab itu bila disebut aqallu sakinin al-jannah an-nisa, paling kurang penduduk syurga adalah perempuan, ini adalah pemahaman perawi yang tersilap. Sebab apa? Sebab dia faham kalau dalam neraka ramai, maka dalam syurga sikit. Sedangkan tidak semestinya. Tidak semestinya. Okey. Boleh jadi ramai di sana dan ramai di sini. Demikian yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab dia Tarhud Tathrib. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Al-Umar Sulaiman Ashqar, Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan jiwa ahli syurga ni daripada perbezaan pandangan, daripada benci-membenci dan hasad menghasad. Seperti mana telah dibersihkan jasad mereka daripada benda-benda kotor, iaitu ludahan, kahak, daripada kencing dan juga buang air besar. Begitu juga Allah Ta'ala bersihkan jiwa mereka daripada penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit perasaan. Tak ada lagi dah kebencian, tak ada lagi dah hasad. Semuanya hidup dalam keadaan yang tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan kepada ahli syurga ini untuk bertasbih pada waktu pagi dan petang. Sebab itu disebut, Nabi SAW kata, yusabbihunallaha bukratan wa ashiyah. Mereka akan bertasbih kepada Allah dalam keadaan dalam waktu pagi dan waktu petang. Maksudnya
bukanlah pagi dan petang tu pagi dan petang macam dalam dunia ni, sebab dunia dah tak ada. Pagi dalam dunia bila matahari terbit, petang dalam dunia bila matahari nak terbenam, tapi matahari dan bulan dah tak ada. Eh? Okey. Jadi kadarnya, sebab dalam syurga pun ada hari-hari juga, ada hari Jumaat yang dibuka pasar untuk orang-orang syurga tu. Ya. Baik. Jadi mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala ni bukan satu tasbih yang Allah Ta'ala taklifkan kepada mereka. Bukan paksakan. Kerana taklif ataupun pemaksaan hukum dah tak berlaku dalam syurga. Cuma mereka bertasbih itu disebut dalam riwayat yulhamuna tasbih kama yulhamuna nafas. Bukan maqal. Mereka diberi ilham untuk bertasbih seperti mana kita diberi ilham untuk bernafas. Kenapa? Kerana mereka berada dalam keadaan kenikmatan yang teramat sangat. Mereka berada dalam nikmat yang sangat-sangat dahsyat. Jadi, mereka sentiasa memuji Allah. Kenapa tasbih? Kerana tasbih ini dia ada makna dia. Tasbih ialah subhanallah. Subhanallah maknanya maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Kita mengatakan bahawasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Kita mengatakan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita mengatakan Allah bersih daripada sebarang kecacatan. Bila kita sebut tasbih, tiga benda ni kena ada dalam fikiran kita. Apa? Allah Azza wa Jalla sesekali tak sama dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak mempunyai sifat-sifat kekurangan dan kecacatan. Allah Azza wa Jalla sentiasa bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini maksud tasbih. Ini maksud tasbih. Bila orang tanya tasbih tu apa? Inilah tasbih. Subhanallah. Sebab tu apa saja nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang mana nikmat itu tidak mampu diberi oleh mana-mana orang selain daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita kena tahu bahawasanya hanya Allah Ta'ala saja yang boleh beri. Jadi, sebab itu tasbih tu. Sebab syurga ni, tak ada siapa boleh beri, melainkan hanyalah Allah. Kenikmatan yang ada, yang tak putus tu, hanya Allah saja yang bagi. Kehidupan syurga yang tak putus-putus itu pun, Allah juga yang bagi. Maka sebab itu kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian, di antara faedah yang boleh kita ambil juga, daripada hadis ni, luahnya pintu syurga ni. Luahnya pintu syurga ni. Maksudnya syurga ni tak penuh walaupun 70,000 nak masuk ni. Walaupun 700,000 nak masuk. Kan? 700,000, 70,000 nak masuk, dia tak sesak lah. Besar syurga ni, ardus samawati wal ard. Luahnya adalah luah langit dan bumi. Bumi ni pun kita tak explore habis lagi. Apatah lagi langit. Langit tu pun besar ya amat. Semester ni pun tak terjangkau oleh fikiran kita kan. Paling jauh manusia pergi bulan. Itu pun ada orang bertikai, betul ke sampai bulan? Kan? Itu paling jauh lah manusia pernah pergi. Manusia tak pernah pergi luar daripada daerah tu lagi. Ya? Baik. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, dalam sebahagian disebut suratuhum ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama. Kumpulan kita ni bila masuk ke dalam syurga nanti Allah Ta'ala akan kembalikan saiz kita seperti saiz ayah kita Adam, iaitu 60 hasta. 60 hasta. Jadi kita ni asalnya saiznya begitulah manusia ni. Tapi apabila sampai ke dunia Allah Ta'ala kecilkan. Cuma adakah kumpulan ni je yang akan diberikan saiz 60 hasta? Tak, semua. Sebab itu dalam hadis Bukhari Nabi SAW sebut, kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'a falam yazal khalq yanqus ba'dahu hatta al'an. Setiap orang yang masuk syurga dia akan masuk dengan saiz ayah mereka iaitu Adam. Panjangnya ataupun tingginya adalah 60 hasta. Dan makhluk sentiasa menjadi kecil
selepas Adam sehinggalah pada zaman sekarang. Jadi bila masuk ke dalam syurga nanti akan besar balik. Macam mana Allah Ta'ala nak besarkan? Itu jangan fikir benda gaib. Allah Ta'ala berkuasa untuk cipta kita daripada tak ada. Lebih mudah untuk itu menunjukkan lebih mudah untuk Allah Ta'ala cipta kita balik setelah kita ada. Kita tak ada pun Allah Ta'ala boleh cipta, apatah lagi lepas kita meninggal. Lagilah mudah untuk Allah Ta'ala cipta kita balik. Ya? Dan setiap ahli syurga ni akan menikah. Setiap daripada ahli syurga ni akan menikah kerana dalam Sahih Muslim Nabi SAW kata ma fil jannah min a'zab. Dalam syurga tak ada orang bujang. Setiap ahli syurga akan dinikahi. Akan diberikan pasangan. Dan tidak ada lagi sakit-sakit, tidak ada lagi aib-aib, tidak ada lagi cacat-cacat yang menyebabkan orang tak mau menikah dengan kita. Semuanya telah diperelokkan. Setelah ni elokkan. Okey? Baik. Ini di antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Ini ada satu soalan, adakah jin juga masuk ke dalam syurga? Ya benar. Menurut majoriti ulama, pertama ulama sepakat mengatakan jin masuk neraka, yang mana yang tak beriman. Cuma yang baik daripada kalangan jin, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata jin tak masuk ke dalam syurga, dia cuma kalau jahat masuk neraka, kalau baik tak masuk neraka, itu saja. Tetapi majoriti ulama berpandangan jin yang baik masuk juga ke dalam syurga, seperti mana jin jahat masuk dalam neraka, jin baik masuk dalam syurga lah, sebab di akhirat ni dia ada salah satunya, syurga ataupun neraka. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, masuk syurga lah. Itu pendapat majoriti ulama. Baik. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sesiapa yang takut kepada Tuhan akan diberikan syurga. Diberikan dengan syurga. Dan ayat ni kalau kita tengok, Allah Ta'ala tujukan kepada manusia dan jin. Allah Ta'ala beri kepada manusia dan jin. Jadi maksudnya jin pun ada janji daripada syurga. Syurga yang sama ke dengan manusia? Wallahu a'lam. Kalau tengok pada dalil-dalil tidak membezakan di antara syurga jin dan syurga manusia. Assalamualaikum. Nabi Adam turun ke bumi dah kecil ke? Wallahu ta'ala alam, juga tidak diceritakan secara detail. Cuma diceritakan saiz asalnya, dan apabila sampai ke dunia, dia jadi macam saiz kita sekarang lah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih tim Tafaqquh Fiddin, Datin Alia dan juga Jahili dan tim beliau, tim mereka yang bersungguh-sungguh berusaha menganjurkan kuliah. Semoga Allah Ta'ala berkati, dan terima kasih pada semua yang hadir juga. Semoga Allah Ta'ala berkati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.